ni menunjukkan jam 4.45. Kita akan umrah yang kedua secara berseorangan. Sebab tadi kita berganti-ganti dengan Mama Adam Mikael menjaga Syekh Adam Mikael. So kita akan jalanlah ke Masjidil Haram. Suasana di perkarangan menuju ke Masjidil Haram ada yang berjual. Kita akan menuju ke Masjidil Haram. Petang ni sangat-sangat ramailah. Di kawasan-kawasan sini apabila waktu solat akan ramailah mendirikan solat di sini. Okay, kita akan masuk ke dalam Masjidil Haram. Hanya orang yang pakai ihram saja dibenarkan masuk ke dalam ni oleh tentera. Yang memakai jubah tidak dibenarkanlah kecuali wanita. Ini adalah jemaah wanita yang menunggu solat maghrib. Solat maghrib di sini 6-11 minit pada ketika ini. Allahu Akbar. Kita akan masuk. Masuk pintu Masjidil Haram. Akan masukkan selipar. Suasana di dalam Masjidil Haram setelah kita masuk. Akbar. Kita akan menuju ke Kaabah, InsyaAllah. Allahu Akbar. Kita akan membuat tawaf sebanyak 7 pusingan. Allahu Akbar. InsyaAllah kita berpeluang solat maghrib di sini. Kita dapat solat maghrib di sini. InsyaAllah kita sa'i area. InsyaAllah kita akan buat sa'i 7 pusingan di tingkat 2 lah. Kita minum dulu sebelum memulakan sa'i. InsyaAllah kita akan bermula dari sana. Ni hijau di mana digalakkan lelaki berlari-lari anak